Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita bertemu sekali lagi dalam podcast Kejap Je. So hari ni kita nak bincangkan mengenai trainer, mengenai industri training dan juga career lah, kita kata profession sebagai seorang trainer. And bersama kita ada seorang yang sangat istimewa. Kita ada penulis buku The Art of TikTok Marketing, Coach Ali Imran Haizat. Selamat datang Coach Ali. Masih Okay, short and sweet je dia punya respon tu. Okay, so kita terus throw je soalan dekat Coach Ali kita. So first of all, saya rasa audience kita mesti akan tertanya bila kita kata kita nak cerita mengenai training ataupun trainer. Coach Ali sendiri, sebab saya perkenalkan as penulis buku. Okay. Tapi sebenarnya Coach Ali kita ni pun seorang trainer. So kita nak tahu, so macam mana Coach Ali memulakan you punya steps dalam menjadi seorang trainer? Macam mana terjebak tu? Okay. So saya bermula jadi trainer ni, kalau saya cerita ni kena mula daripada zaman sekolah lagi. Uish, lama. Sebab Jauh. waktu sekolah tu saya ni seorang yang introvert. Oh, introvert. Dan suara saya macam ni, bayangkan daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi suara orang kata apa, rock kapak punya suara. Betul, suara mahal. Suara mahal. Kalau sekarang orang kata cakrahan. Kalau dulu Ramli Sarip, banyaklah nama-nama dia. Tapi selalulah diejek kawan-kawan, radio rosak lah, suara Batman lah, macam-macam lah gelaran yang dilontarkan. Dan tiba-tiba pada satu ketika tu, saya punya makcik masukkan saya dalam pertandingan bercerita. Pertandingan bercerita tentang Nabi, tentang 25 Rasul. Ada yang cerita pasal Nabi Nuh apa semua. Saya pun tak ingat saya cerita Nabi apa. Sebab waktu tu memang saya kaku diam. Tak keluar sebutir perkataan pun tak keluar. Macam tak bercakap dan tengok bawah. Punyalah nak kata introvert tu kan. Sampailah sekarang ni dah ada sijil HRDC, trainer apa semua. Dia bermula dengan waktu tu cikgu tak ada. Cikgu tak ada waktu waktu ni sekolah menengah lah. Cikgu tak ada dalam subjek ekonomi. Dan kebetulan saya memang minat subjek ekonomi. So waktu tu saya ambil peluang untuk tiba-tiba mengajar. Bukanlah mengajar apa, dia macam berkongsi lah. Berkongsi. Betul, ramai lah. Masa tu semualah satu kelas boleh bersetuju yang saya pandai mengajar. Dan saya memang minat mengajar. So bagi saya mengajar ni, dia buat saya lebih pandai. Macam tu lah. Kita belajar sesuatu lah. Sebabnya kita ni seorang yang pemalas. Maksudnya nak baca buku kena ada mood lah, apalah, nak study. Nak study kena ada kawan lah, apalah. So what if kita mengajar je terus? Dia buat pandai je. Tiba-tiba dah termahir lah. Macam tu lah. Lebih kurang. So tu sedikit lah sejarah macam mana boleh melompat dalam dunia training ni lah. Okay. So daripada situ memang meneruskan lah suka mengajar tu sampai sekarang lah. Betul, sampai okay. sekarang. So kita terus ke topik kita hari ni. Okay. So kalau kita cakap pasal trainer ni, Coach Ali boleh tak ceritakan apa definisi seorang trainer yang berkualiti? Apa definisi seorang trainer ni yang berkualiti? Yes. Dia lihat kepada dua perkara ni. Yang pertama, dia berjaya menyampaikan awareness kepada audience. Awareness ini bermaksud dia berjaya membuat seseorang itu untuk timbul rasa minat mahu belajar sesuatu topik. Okay. Dan awareness ni dia ada beberapa tahap lah. Ada yang orang tidak sedar yang dia ada problem itu. Contohlah, kita adalah trainer untuk peniaga nasi lemak gerai tepi jalan. Okay. Kita nak ada lebih ramai orang buka gerai nasi tepi jalan menggunakan kita punya brand. So
itu sudah tentu kita perlu ada banyak training. Okay. So bila kita berjaya awarekan orang untuk buka gerai gerai nasi lemak tepi jalan, so kita sudah berjaya menyampaikan awareness. Maksudnya dia nampak kepentingan, perlu ada gerai nasi lemak tepi jalan. Yang kedua adalah transfer knowledge. Bila sudah ada awareness, kemudian baru kita pergi kepada transfer knowledge. Transfer knowledge ni adalah mereka dapat ikut kita punya prosedur dan juga kita punya orang kata langkah-langkah lah untuk membuat sesuatu. Contohnya gerai nasi lemak tepi jalan. Sudah tentu dia kena merekodkan setiap langkah-langkah prosedur yang dia buat itu. Contohnya prosedur nak bungkus, cara bungkus nasi lemak, dia kena rekodkan sama ada dalam bentuk gambar, video ataupun memberi training, tunjuk secara depan. Cara tumis sambal, cara kukus nasi itu sendiri. Jadi itu kiranya dia sudah berjaya transfer knowledge dan orang boleh ikut sebiji langkah demi langkah apa yang dibuat itu. So dua perkara ni lah. Satu adalah berjaya menyampaikan awareness, sebab tanpa awareness mana-mana anak murid pun dia tidak ada keinginan mahu belajar. Contohnya memang dia tidak tahu apa keperluan belajar bahasa Arab. Jadi panggillah guru yang paling pandai sekali pun mengajar bahasa Arab, guru yang paling fasih pun cakap berbahasa Arab. Tapi jika dia tidak nampak kepentingan perlu belajar bahasa Arab tu, maka memang tidak akan ada minat lah. Bila dia tidak ada minat, maka susah mahu transfer knowledge. So jadi perlu ada awareness ini dahulu, baru pergi kepada transfer knowledge. Itulah definisi trainer yang berkualiti. Yes. Okay. So lepas kita dah cakap pasal definition, kita start dengan definition. Next kita nak tahu siapa yang perlu nak jadi trainer ni. Adakah semua orang memang perlu jadi trainer atau selected people je? Jadi sebelum kita masuk ke siapa yang perlu jadi trainer ni, saya lebih suka kita tengok angle kenapa perlu jadi trainer. Okay. Kenapa kita perlu jadi trainer? Trainer ni dia dapat memudahkan banyak perkara dan ilmu-ilmu trainer ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai skop kerja. Contohnya, dengan ilmu trainer yang betul, kita dapat berkomunikasi secara efektif bersama kita punya team members. Selain itu, kita juga dapat berkomunikasi secara telus dan juga secara efektif lah juga dengan kita punya bakal pelanggan, supaya mereka mudah untuk membuat keputusan membeli. Maksud memudahkan membuat keputusan membeli ni bukan bermaksud mereka semestinya beli daripada kita. Boleh jadi kita bantu mereka beli daripada kita punya kompetitor. Tapi the fact that kita bantu dia membuat keputusan tu, dia still akan rasa terhutang budi pada kita. Mungkin bukan dia yang akan membeli daripada kita, tapi mungkin dia akan recommendkan kepada kawan-kawannya, kepada keluarganya untuk membeli dengan kita. Jadi ilmu-ilmu trainer ni boleh diaplikasikan, boleh kata banyak perkara. Banyak skop lah. Even dalam perhubungan sesama rumah tangga pun boleh diaplikasikan. Even dengan anak-anak pun boleh diaplikasikan. Jadi dia banyaklah cabang boleh digunakan. So siapa yang perlu jadi trainer? Siapa-siapa yang mahu berkomunikasi secara efektif lah. So maksudnya siapa-siapa pun boleh belajar ilmu ni. Siapa-siapa pun boleh jadi trainer. Siapa-siapa pun boleh belajar lah ilmu menjadi trainer ni. Ya, betul.
Okay. Sedangkan saya yang orang kata dah lah introvert. Suara dengar tak dengar. Cakap orang dengar tak dengar. Even dua perkara ni pun still boleh jadi trainer. Jadi saya rasa bukan hanya terhad pada orang yang introvert ataupun gagap sekalipun. Boleh Boleh. Boleh jadi trainer. So tak ada ni lah, tak ada alasan. Orang suka cakap kan sekarang kan coach kan, macam saya ni introvert lah. Kalau kita suruh cakap kenapa saya ni introvert lah, saya rasa kerap lah kita dengar perkataan tu sekarang. Tapi coach Ali membuktikan introvert pun boleh jadi trainer, boleh cakap kat depan kan. Okay, so tadi kita dah go through definisi. Betul. Tapi saya rasa definisi tu dia agak general kan. Dia kita cerita macam maksud lah. Tapi so sekarang kita nak pecahkan just spesifik. So menjadi trainer berkualiti ni, apa ciri-ciri trainer berkualiti? Jadi ada beberapa ciri-ciri lah untuk menjadi trainer yang berkualiti ni. Yang pertama, dia mesti ada modulnya sendiri. Mesti ada modulnya sendiri. Dan dalam modul itu mesti ada 5 perkara ini. Yang pertama, dia mesti ada teorinya sendiri. Yang kedua adalah formulanya. Apa formula yang diguna pakai. Tak kisahlah formula tu di dalam buku ke apa ke, tapi perlu orang kata apa, diriwayatkan lah. Diriwayatkan. Okay. Siapa, daripada mana sumbernya. Kemudian yang ketiga, cara-cara aplikasi modul dan juga formula tersebut. Kemudian yang keempat, mesti diterangkan apa manfaat dan juga apa akibat jika tidak mengaplikasikan formula tersebut. Kemudian yang kelima adalah case study. Case study daripada kita punya customer, daripada kita punya company sendiri, daripada kita punya pelanggan-pelanggan kita. Jadi dengan 5 elemen ni, maka lengkaplah sebuah modul tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah presentation. Presentation ni termasuklah cara kita bercakap dengan audience dan juga slide tu sendiri. Simple rule untuk slide ni, dia tidak perlu ada banyak kata-kata atau banyak perkataan dalam sebuah slide. Dia cukup audience dapat scan dan terus dapat tangkap maksud slide tersebut. Dia macam ni tau. Slide tu boleh belajar daripada billboard iklan-iklan yang ternama. Seperti iPhone, Milo. Contohlah iPhone kan. Simple je. Dia punya capture dia adalah, dia punya caption tu adalah diambil dengan iPhone. Betul. Itu je dia. Yes, orang dah boleh tangkap dah. Orang dah boleh tangkap betapa powernya iPhone tu. Ataupun iklan Milo sendiri. Dia tulis, selamat pagi warga Petaling Jaya. Kan? Dia punya cawan besar. Tu selamat pagi warga Petaling Jaya. Itu message dia simple. Supaya orang bangun pagi, minum lah. Orang ingat Milo. Breakfast, Milo. Macam tu. So slide tu dia perlu sesimpel begitu. Dia tidak perlu ada banyak kata-kata. So tu adalah simple rule untuk slide lah. Asalkan orang boleh scan, terus dapat tangkap apa maksud slide tersebut. Dari sudut komunikasi, mestilah dia presentation tu bukan komunikasi. Komunikasi tu perkara yang ketiga. Yang kedua adalah cara dia dress. Sebab cara kita punya setiap kod etika pemakaian untuk setiap trainer yang pelbagai bidang sangat berbeza. Contohnya, kalau kita bagi training berkaitan finance, so jadi kita perlu kenakan pakai kod, pakai tie, kena nampak memang orang yang bekerja di office. So vibe dia adalah orang office. Tapi kalaulah trainer tu adalah orang yang mengajar tentang video, bahagian kreatif, dia hanya perlu pakai smart casual. Macam tak kena kalau dia pakai suit, tiba-tiba ajar buat video, ajar buat design. Jadi kena belajar apa
kod etika pemakaian untuk setiap bidang tu. Okay, itu yang untuk presentation lah. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi dengan audiens ni kita pegang pada 3 prinsip mudah ini. I do, we do, you do. We do, you do. Maksudnya, sebelum kita nak bagi latihan ataupun homework, kita tunjuk dahulu macam mana nak gunakan kita punya formula. Kemudian kita ajak audiens buat bersama-sama dengan kita. Kemudian baru kita berikan latihan ataupun homework. Dan latihan ni tidak perlu lama. Dia dalam 10 minit ataupun ke 20 minit. Jika dia terlalu lama, perlu buat secara berkumpulan. Tapi jika individu, buat dalam 10 ke 20 minit. Sebab kalau terlalu lama, entah-entah dia siap sikit je homework tu. Dia faham sikit je. Kalau kita buat 10 ke 20 minit, latihan tu, kita boleh nampak progress, tahap kefahaman diorang sesuatu ilmu tu. Dia tidak terlalu, orang kata, kompleks lah. Tidak terlalu padat. Jadi, ikut konsep tu. I do, you do. I do, we do, you do. We do, you do. Yes. Okay, mudah je dia punya formula dia. Yes. Itu saja dalam komunikasi. Dan antara kategori dalam cabang komunikasi juga adalah daya pengaruh tu sendiri. Daya pengaruh. Daya pengaruh ni bagaimana kita nak buat orang follow lah macam tu. Yes, boleh follow. Kita dapat menariklah perhatian orang. Dan bagaimana kita nak control the room. Kadang-kadang ada yang dia terlebih pandai sikit kan. Dia pula nak tunjuk yang dia lebih tahu daripada kita. So macam mana nak in control dalam situasi yang terkecuali ni. Ini dia ada dia punya langkah-langkah dia lah. Itu yang ketiga dalam sudut komunikasi. Yang keempat, dia mesti perlu ada dia mesti perlu ada aktiviti mengajar itu. Aktiviti mengajar ni ramai trainer dia salah faham. Dia ingat mengajar ni perlu ada student baru boleh mengajar. Sedangkan aktiviti mengajar ni perlu diaplikasikan hari-hari. Tidak kisahlah dengan kita punya team members ke, kita punya klien ke, always approach as a trainer. Bila kita approach as a trainer, automatik kita ni dipakai topi sebagai konsultan. Sebab bila kita pakai topi konsultan, orang lebih cenderung mendengar kita punya nasihat berbanding sebagai kawan. Oh, betul. Yalah. Ataupun partner bisnes sendiri. Jadi bila kita pakai topi kawan ataupun partner bisnes ataupun colleague, kita tak dapat memberi nasihat yang betul. Tapi kalau kita mengaplikasikan ilmu dan kita buat aktiviti training tu, kita dapat sampaikan nasihat yang betul, advice yang betul. So jadi itulah dia, kena ada aktiviti training tu sendiri. Kemudian yang kelima, yang terakhir sekali, trainer mesti perlu ada produk. Produknya terdiri daripada 2. Ada physical, ada juga online. Kalau physical, of course, dari sudut bengkel, seminar, networking, event apa semua. Kalau dari sudut online boleh buat e-book, learning management system, dia punya video tutorialnya, dia punya video online course dia, mesti kena ada perkara tu. Bila ada 5 ni, cukuplah ciri-ciri sebagai trainer yang berkualiti. Okay. Panjang explanation Coach Ali itu, tapi sangat-sangat detail. Saya rasa semua orang pun yang berminat nak jadi trainer, senang nak faham poin-poin daripada Coach Ali. So, kita dah go through banyak juga poin tadi. So, saya rasa ni macam penutup lah untuk session kita. Dua benda Coach Ali. So, sebab daripada awal dah cerita pasal trainer, kita nak tahu juga, jadi trainer ni apa yang best?
Apa manfaat dia? Apa yang kita dapat? Dan yang kedua, apa akibat dia kalau seseorang tu dia decide, dia actually ada potensi mungkin, tapi dia decide tak naklah jadi trainer. Apa yang dia tak dapat? Okay. Baik. Apa manfaat bila kita jadi trainer ni? Kita dapat menguasai ilmu leverage dan juga delegate. Kerana kita mahu leverage ni adalah kita buat satu perkara yang di mata orang nampak sebagai kecil, tapi impak dia sangat besar. Contoh kita buat training bersama team members kita, team video lah katakan. Okay. So instead of kita nak tunjuk satu persatu, bagi arahan satu persatu, nak monitor satu persatu, kita terus buat kelas. Terus buat kelas Terus buat kelas. Kan? Kelas dengan team video. Katakanlah ada 3 orang team video kita. Semua dah tahu. Rupanya macam ni apa yang dimaksudkan kan oleh bos nak buat video macam ni. Bos tak suka angle ni. Bos nak hook macam ni apa semua. Bos nak ada font macam ni. Senang bila kita buat kelas. Dan kelas ni perlu buat secara berkala lah. Dan tim yang berbeza-beza. Kemudian kita dapat delegate. Bila kita mengajar, senang kita mahu delegate. Kita just bagi arahan yang mudah saja. Buatkan satu video tutorial. Sebab kita dah buat kelas kan? So semua dah tahu dah. Okay, dah tahu dah. Tak perlu nak buat video macam ni, nak macam ni, tak ada. Tak ada dah. Mudah lah. Mudah. Memberi arahan tu jauh lebih mudah. Dan kemudian apabila kita jadi trainer ni, kita dapat mengembangkan bisnes kita, dan juga customer journey tu dia lebih berpanjangan. Dia lebih berpanjangan. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh kita jual nasi lemak tadi kan. Nasi lemak. Awal-awal pada asalnya kita jual nasi lemak saja. Nasi lemak katakanlah pada Cik Kia. Kita jual nasi lemak pada Cik Kia. Tiba satu hari kita tawarkan. Cik Kia mahukah tolong jualkan nasi lemak ni di tempat Cik Kia? Saya boleh mengajarkan. Saya boleh mengajar skrip-skrip jual nasi lemak untuk menjual nasi lemak ni. Dan dia dapat 2 revenue dari situ. Satu adalah Cik Kia tolong menjualkan. Kemudian dia dapat jual skrip video tu. Skrip video jual nasi lemak. Yes. Selepas dia dah jual skrip, kemudian dia pula menawarkan pada Cik Kia tu, Cik Kia, mahukah kamu untuk buka gerai nasi lemak di tempat kerja kamu? Kita bagi flyers, kita bagi macam bakul ke apa ke untuk beri nasi lemak tu. Jadi itu sangat besar lah potensinya. Itu baru seorang. Katakan Cik Kia tu ada 5 orang. So jadi trainer ni dia bukan sahaja dapat dapat transfer knowledge tu, tapi dapat menggandakan keuntungannya lah. Banyaklah manfaatnya. Jadi apa pula akibat jika tidak jadi trainer ni? Satu, komunikasi kita tu tidak ada daya pengaruh. Orang susah mahu dengar kita punya nasihat ataupun idea jika kita tiada daya pengaruh. Dan ini banyak berlaku pada bos-bos, ketua-ketua. Mereka, kita nampak mereka sebagai makcik bebel. Dan orang jadi menyampah tengok muka ketua-ketua ni. Bila nampak je macam tak best nak borak. Bila nampak je rasa macam mesti ada je dia nak bebelkan. Jadi untuk mengelakkan kita sebagai ketua ni untuk dilabel sebagai makcik bebel, makcik membawang ni, baiklah kita aplikasikan ilmu-ilmu trainer ni supaya kita dapat berkomunikasi lebih efektif. Betul. Bila kesinambungan daripada akibat bila kita tak menggunakan komunikasi secara efektif lah, banyak persepsi
Banyak persepsi. Kita sebagai ketua, kita perlu menjaga persepsi orang terhadap kita. Sebab tu sebagai ketua kena jaga penampilan. Bukan sekadar penampilan. Tapi apa yang kita cakapkan itu pun Kena jaga juga. Kena jaga juga. Sebab itu dah menimbulkan persepsi. Katakanlah kita salah puji kita salah puji staff. Dah orang lain ada persepsi terhadap kita. Oh, bos ni pilih bulu. Yalah, betul. Tapi bila kita gunakan aplikasi teknik menjadi ilmu trainer ni, kita dapat memberi pujian yang betul, dan pujian itu pun boleh menjadi dorongan untuk orang tu ataupun staff itu bertambah lebih baik, buat kerja lebih baik. Sebab dalam modul kita ajar cara trainer dalam komunikasi pun, antaranya adalah cara memberi pujian. Cara memberi pujian. Cara memberi pujian apabila kita punya anak murid buat sesuatu yang baguslah. Sebab bila ada sesi latihan, kita akan ada sesi pemakahan. Ya, betul. Bila ada sesi pemakahan, mereka sangat titik beratkan apa feedback trainer terhadap hasil kerjanya. Jadi itu mesti ada skrip-skripnya. Kalau kita main sembrono je bagi pujian yang melampau-lampau, mereka akan lihat benda ni macam tak autentik. Mereka akan lihat macam pujian ini dibuat-buat untuk menjaga hati. Cefik So sebenarnya ada tekniknya. Jadi banyaklah mudaratnya kalau tak jika tidak amalkan ilmu trainer ni. Okay, so terima kasih banyak Coach Ali Imran Haizat. So saya rasa audience kita pun dapat banyak ilmu hari ni. Mungkin ramai yang tiba-tiba berminat nak jadi trainer. So di All Star kita punya tagline, sell your skill, everyone can train. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa di podcast lain. Podcast akan datang, podcast Kejap Je. Bye.